Pagi aku dah bangun nak kena pergi market. Boleh apa teman aku? Bini aku tak boleh teman aku, apa teman aku lah. Aku kan tahu sangat nak beli barang. Tapi aku buat video begini bukan sebab apa. Aku nak menunjukkan kat hampa betapa wujudnya lelaki akhir zaman. Isteri gerak pagi-pagi suruh pergi market, beli ikan, beli ketam, beli udang, apa semua. Tanpa tanpa abang pi. Sebab apa tau? Sebab abang sayangkan sayang. Abang cintakan sayang. Apa hal phone tu ni? Tak suka aku lah. Abang nak anak-anak abang makan cukup, tidur lena, memiliki bapak yang bertanggungjawab. Yang pasti, bila abang nak, bagilah. Maksud aku lelaki akhir zaman tu, lelaki yang boleh pergi market pagi-pagi. Bila isteri tak turun pergi market, dia boleh pergi. Susah nak jumpa lelaki macam tu. Sebab kebanyakan lelaki, dia tahu nak tidur je. Tolong satu benda, kalau pergi Watson, kedai make up, kedai-kedai orang perempuan, jangan bawa kami. Yang tu saya tak ada kesabaran untuk menunggu kat luar. Tolong ayam. Sampailah aku dekat market Bayan Baru. Bini aku cakap dia nak masak lemak cili api ketam. So, nak kena cari santan lah, apalah semua. Saya nak beli ketam. Ni tak apa besar. Kau cari ketam besar-besar kan. Takkan nak bagi diskaun. Bagi diskaun kak. Kau main market, kerja market pun segak-segak agak. Awak main market pakai baju kairek awak. Abang kat kairek hamba tu, baju dia aku pakai pergi market je awak. Cari udang pula ke. Fresh ah. Bertemunya maksudnya? Buk sana. Dia pagi turun, pagi main sini balik. Oh, sotong bulat-bulat tu sotong apa kak? Sotong katak. Masak apa sedap yang tu kak? Kita buat sambal ni. Tapi jangan masak lama. Tapi dia tak kecil lah macam sotong tu. Oh, dia terjadi lembut kan? Udang kan? So, udang. Saya tak boleh kecil-kecil. Saya jenis besar-besar. Nak tak? Sotong pula guys. Sotong pula. Awak sotong pula. Masak apa? Sotong masak sambal petai. So ni saya buat sambal petai. Nak tak? Main market pakai baju Kyrex. Bagus baju ni. Siap boleh lap-lap lagi dengan ayat market. Siap boleh lap-lap lagi. Market Bayan Baru. Macam-macam. Last time aku masuk market tak tahu bila. Hari ni baru aku nak jadi suami akhir zaman. Ni aku nak masuk sayur lah. Yang tu pelemah. Sayur tu paling sekali. Okey, Baba minta maaf yang Baba tak nak tempat nak letak apa ikan. Baba letak ikan apa ni barang-barang beli kat market Udang semua Baba letak macam ni kan lah. Minta maaf dah. Tak ada benda nak lapik. Kalau berbusuk nanti basuh je lah kita, okey. Ni aku nak pergi beli bahagian sayur pula. Dah beli udang, dah beli sotong, udang, ketam. Memang nice. Aku lupa beli santan, sayur and everything libatkan sayur, rempah. Aku nak kena keluar balik. Satu hal pula aku nak keluar naik kereta balik. Nasi dekat area rumah aku ni ada. Tak gaduh naik kereta. Stres. Tapi tak apa ke. Isteri masak. Satu jimat lah. Yang kedua, bila suami ni makan makanan yang dimasak oleh isteri, ayak tangan isteri. Ya Allah. Bukan nak cerita lah. Aku mewakili semua suami yang ada dalam Malaysia ni. Nikmat makan kedai makan dengan makan kat rumah isteri masak. Makan kat rumah isteri masak tu jauh lebih sedap. Aku rindu kan masalah mak cili api bini aku rindu. So aku dah suruh dia masak kau. Selesai dah beli. Aku beli lagi ketam. Aku nak suruh bini aku buat ketam. Aku tak suka ketam kecil, aku suka ketam besar-besar.